Ilmu dicari siang dan malam, akal diasah tajam berseri. Pendidikan itu cahaya alam, menerangi hidup sepanjang hari. Hai semua, nama saya Nurhana Damia binti Muhammad Hanif, seorang pelajar di SMK Padang Sarjana. Saya ingin menceritakan sedikit tentang buku yang telah saya baca yang bertajuk Di Simpang Jalan. Penulis karya ini ialah As-Samad Said. Karya ini menceritakan tentang seorang budak lelaki yang ingin belajar di madrasah tetapi tidak diizinkan oleh bapanya. Tetapi dia tetap berkeras kepala untuk ke sekolah. Dia memuja masuk ke dalam madrasah itu. Dia berjumpa dengan seorang ustaz yang menerima sesiapa pun yang ingin belajar. Sama ada masuk melalui tingkap, pintu dan sebagainya. Dia tiada masalah, melainkan mahu belajar. Cara ustaz menarik minat budak bernama Jamri itu sangat unik. Dia menyuruhnya untuk menulis apa-apa sahaja di papan hitam. Dia menulis garis yang banyak. Ustaz itu cuba meneka apa yang ditulis oleh budak itu. Pagarkah? Bukan. Lalu apa benda ini? Huruf alif. Ustaz itu hanya mampu ketawa sambil mengusap kepala Jamri. Saya memilih buku ini kerana ia menekankan tentang pendidikan yang seharusnya diikuti oleh masyarakat negara kita. Pendidikan amat penting dalam hidup kita. Tanpa pendidikan, gelaplah masa hadapan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan jumpa lagi.